Pernah tak rasa doa anda macam tak berjawab? Jom kita tengok rahsia Alkitab dari Lukas 5. Soalannya, macam mana nak minta dari Yesus dan betul-betul dapat apa yang kita minta tu? Hari ni kita rungkai 3 benda penting, prasyarat, anjakan minda kita dan macam mana dia memberkati. Okey, sebelum kita buka mulut nak minta apa-apa, ada 3 prasyarat dalaman yang kita kena siapkan dulu. Pertama, fokus 100% pada Yesus. Tolak tepi hal diri sendiri, orang lain atau masalah sekeliling. Kedua, rendahkan diri. Macam Yakobus 4 cakap, kita kena betul-betul tunduk dan sembah dia dengan penuh hormat. Dah fokus dan merendah diri, barulah kita minta. Beritahu permintaan anda tu dengan spesifik dan jelas. Seterusnya, kita kena ubah paradigma minda. Cara kita minta memang akan berubah bila kita kenal siapa Yesus. Fakta paling penting, Yesus adalah Tuan. Dia tu penguasa mutlak dan pegang autoriti tertinggi alam semesta. Hubungan ni sangat simple tapi mendalam. Dia Tuan yang agung dan kita ni hanyalah hamba yang taat. Sebagai Tuan, dia ada hak mutlak. Keputusan nak jawab bila dan macam mana 100% di tangannya. Kadang-kadang dia kata tunggu. Macam kes Lazarus atau duri dalam daging Paulus, dia ada masanya tersendiri. Tapi jangan risau, ingat janji Keluaran 15, dia Yahweh Rafa. Keupayaannya menyembuhkan memang tak terbatas. Bila kita minta dengan cara yang betul ni, saksikan sendiri 3 respons pemberkatan yang luar biasa darinya. Pertama, kasih sayangnya. Bayangkan, dia sanggup hulur tangan dan sentuh orang yang rasa diri terpinggir dan hina. Sentuhan tu bawa makna besar, aku terima kau dan aku langsung tak takut dengan keadaan kau. Kedua, dia sudi. Yesus cakap, aku mahu, tahirlah. Ini memang ayat paling menyentuh hati untuk kita dengar. Ketiga, kesembuhan. Dia beri sentiasa serta-merta dan menyeluruh. Malah, ia betul-betul tahan diuji menurut Lukas 5. Kesan berkat ni tak boleh disembunyikan. Khabar tersebar luas, ramai datang untuk dengar dan turut disembuhkan. Jadi, jom minta dengan betul. Soalannya, adakah anda dah sedia rendahkan hati untuk terima berkat daripadanya?